Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi seperti biasa. Dah lama tak turun mancing. Hari ni saya nak mancing. Pakcik-pakcik apa khabar semua? Sihat je yang kat rumah tu? Kalau kat rumah yang sihat tu alhamdulillah. Hari ni kita nak turun memancing. Nak memancing tapi tak adalah turun kat tengah laut. Lebih kepada kita main dekat selat, cari ikan yang lama. Ikan laut, buat ikan sambal. Saya bersama dengan kekanda saya. Ini buat apa tu? Abang Rosli. Abang Rosli, sihat sikit Abang Rosli. Abang Rosli. Udang. Ada Abang Rosli. Mantap. Abang Jeb guys. Oi, alamak. Mantap. Okey, hari ni kita nak lebih santai. Kita nak memancing kat area selat. Manakala hari ni air cantik 3.9 4.0. Kalau ada barang ada, kalau tak ada tak kisahlah. Saya hari ni lebih kepada jalan-jalan cari ikan. Umpan kita gunakan hari ni, kita ada guna bumpun. Kita ada pakai udang. Set saya gunakan set UL lah kita pakai. Main selat ni kata orang tu kita tak payah guna yang set besar-besar. Pakai set kecil-kecil je. Ini memang laju. Ini kalau ikan tetanda ke sembilan ke lama kalau jumpa ni memang disebat. Ni makanan favourite dia. Tapi kalau kita beli sekarang dekat kedai pancing atau tempat orang menjual kan, umpan kalau setakat RM10 tak cukup. Umpan ni nak cari payah sekarang. Ni kita gunakan udang hidup. Udang hidup pun tak payah saiz besar-besar. Kita pakai saiz kecil-kecil je. Tengok tu. Nampak? Kita macam buat sambal guys. Ni saiz memang cantik. Ni udang jala. Kalau datang dekat Pulau Indah, kat JT tu ada nombor telefon. Boleh roger-roger kat sini lah. Banyak rumah-rumah rakit. Yang sesiapa nak pergi mancing boleh. Abang Jeb pun ada kelong dia sendiri. Macam Abang Rosli ni lebih kepada dia menjaring lah. Menjaring, menjala, cik ketam, cik udang. Abang Rosli. Nampak tu. Ui, Maria. Memang cantik. Udang cantik. Kena tambah air. Air kita tambah lagi. Guys, pagi makan petang. Air ni kita tutup untuk makan. Ui, syak ke mata Baru betul. Okay, kalau dah bersedia, mari kita mulakan misi memancing di selat Port Klang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kita tengah nak ambil buah bakau. Tak nampak lagi dia punya buah dari mana. Saya pun tak tahu sebenarnya apa dia orang nak buat sebenarnya. Kanda saya mencari buah bakau itu tujuan untuk apa? Bang, untuk apa? Untuk pumpun tanggam. Oh, untuk pumpun. Jangan bagi dia dikit. Oh, jangan bagi aku tak sampai. Tu tujuan dia. Kita guna buah bakau ni untuk bumpun supaya dia tak licin. Nanti kita tunjukkan cara-cara dia. Tapi kita kena cari buah dia tak nampak lagi. Kita cari. Oh ni buah dia. Ni buah bakau. Okey, cantik. Nanti kita tengok cara dia macam mana kita gunakan untuk pasang bumpun.
Dah tu baru banyak kat tadi. Masuk. Dah sampai dekat spot yang pertama. Main cabang ni. Main dekat-dekat. Lagi kita tunjukkan cara macam mana kumpul dengan jatuhkan sahur dia. Mantap dia. Untuk umpan pertama kita gunakan udang. Ni macam ni. Tak di bawah. Turun ni. Satu saya guna teknik udang, umpan udang, betul bang. Satu lagi kita pakai Apollo. Apollo ni kita pakai untuk kumpul lah. Dekat awal. Yang ni saya pakai Apollo. Lagi kita nak tunjukkan cara teknik menggunakan bulu ni kan. Ini nanti kita letak je bumbun kita. Tapi tak payah banyak, 3-4 mata cukup. Okay, ni dia tutorial kita nak tunjukkan cara menggunakan bumbun dengan bakau. Dua bakau. Batang bakau dia. Orang ada menggelitik tu. Buat dia menggelitik dia. Dia akan jadi, satu dia ada bau. Kedua, bumbun ni dia tak licin. Dia tak licin lah. Tak putus-putus. Satu lagi dia tak putus-putus. Jadi mantap. Ikan dah begitu lah. Ini cara orang dulu naik dulu. Ni lah dia. Memang hebat lah. Kalau pakai buk kayu. Kalau pakai buk kayu pun boleh juga. Tapi dia tak macam ni lah. Tak macam bakau ni. Dia lebih padu ni. Ni dia. Saya menggunakan teknik Apollo. Tetapi dia punya bulu-bulu tu saya ni. Saya potong sikit. Kena lah, ada lah. Ada manis-manis. Tu dia. Dia keluar tu. Ui, pandai mancing. Ui, pandai nampak. Pakai bumbun. Buat baik. Small size. Size baik. Hari ni dia kira pertandingan hari ni. Siapa dapat banyak dia kira menang. Tu yang masing-masing diam tak bercakap. Macam kumpau je, macam makan modal je. Lepas. Tunggu memang lepak wei. Yang ni tu. Sekarang ni aku just mana gini pecat kamu. Kalau kita nak main-main selat macam ni je, buat macam saya ni senang. Tapi jangan penuh, matanya 4, 3 je buat belakang. Abang Jet tukar rakam yang hari ni datang tukar rakam ni.
Air banyak. Okay, untuk spot pertama kita, alhamdulillah. Hasil tadi yang abang Rosli mana abang kasih abangnya? Mana tadi? Mana? Ikan. Ni. Oh, ni dia. Banyak ni. Saiz pun mantap-mantap. Oh. Kita tukar spot baru. Tadi spot pertama. Kita dah sampai spot yang kedua. Kita cuba. Tekong ni kata ada mana manis, belakang kita main rebu, kita main kat rebu-rebu je. InsyaAllah sekejap lagi mesti ada mana manis. Kita tukar ke lokasi yang lain pula. Tapi tu aja hujan ah. Alamak. Oh, ada spot kedua. Oh, daun baru spot ketiga kita. Cantik baru. Kita cuba lagi. InsyaAllah udah ada sekarang mana manis. Alamak, lundu sungai ah. Oh, Ini dia. sudah baik. Cantik tanda. Kami jom. Oh, dah sampai dah. Ni dia. Tanda. Semua dapat tanda. Aduh dah ni dah. Kalau kat selat ni kita dapat ni dah dia. Ikan tanda. Memang mantap. Oh, dapat lagi abang Jeb. Cantik tanda. Menjadi abang Jeb menjadi ya. Menjadi. Boleh kau saling. Sabar. Tanda je. Memang cantik. Saiz dia memang mantap guys. Mana-mana. Tengok tu. Ini saiz grade A ni. Memang saiz cantik. Alah, tukar tak. Tapi ni kalau kena nginjap kaki, makan modal ni. Mantap. Saya dapat naik juga Walaupun kecil, kata orang tu dia kena ada lesen. Kalau tak dapat ikan ni bisa telinga, bisa. Akhirnya dapat juga manis-manis. Selamat. Tu saya diam je, saya tak cakap pun. Sebab dia orang nak kumpul, balik memang kena aku ni. Dapat. Relax. Oh, lama. Baris. Ekor semua. Baik sekali, alhamdulillah nampak tu. Tempat biasa-biasa tapi pari banjir bertaring lah biar. Aduh. Tertanda.
tanda. Ada duri ada tanda. Apa kata-kata jom? Kata-kata kalau kita mancing selat, kalau dapat ikan selain daripada ikan tertanda, bukan mancing. Dia punya lesen mancing dekat selat mesti ikan tertanda. Kalau tidak, baik tak payah mancing lah. Mancing lah kat JT dekat Port Kelang ke Pulau Indah kan. Dia tak lesen. Ni dah lesen. Lesen lagi ni. Mantap, mantap, mantap. Okay. Alamak, ai. Aduh, ai. Tak sempat ikut tengok naik tu. Kita buang pipi dia memang tebal. Betul. Tidak kena bahan. Ni balik JT kena bahan. Buang Tidak, selamat. Baru buang tu. Ni ada ranking. Ada. Ni ada rekodnya. Oh, lama pun okey. Ni kalau buat sambal. Mantap. Ikan baru apa saja semua sedap. Aduh. Pipi jangan rabut. Ni rabut. Kalau tidur ni. Oh, saiz cantik. Pinggan nasi. Ni saiz pinggan nasi. Ada cerita. Tanda tu duri. Ini tanda. Yang penting ni. Lesennya ni. Duri. Okey, kita nak rehat dulu lah. Nak pergi berehat je dekat rumah ni sangkar ikan ni kan. Dulu adalah orang beli ikan tapi dah terbengkalai dah, tak tahu kenapa. Kita berhenti jap kat sini, rehat dulu, santai-santai. Lepas tu kita sambung lagi. Kita baru pasir dekat tayar. Macam ni dah. Inilah aktiviti kami bila saya tak mancing. Peri kedai semua teratur. Jadi hari ni kita nak buat mi goreng. Panjat je teman-tuan. Abang Muslim masih biasa, masih lagi mancing. Nak cari ikan tertanda, kata nak kalahkan saya tak apa. Bagi dia mancing dulu. Kita nak masak mi goreng. Suasana yang menambahkan. Tengok tu udang ni. Ni namanya mi udang. Naik sikit. Lagi kecap sikit. Memang mantap. Sekarang kita masukkan sedikit kicap untuk bagi dia color cantik sikit lah, gelap sikit, hitam sikit kan. Masukkan kicap, lepas tu kita masukkan air, masukkan bahan-bahan susu, tahu, sawi, toge. Air sikit air, bagi basah-basah sikit. Memang mantap. Memang padu. Sandat ni betul ni. Ya, kita masak, kita tunjuk hasil dia Okey, kita bagi masak dulu. Ni dia. Padu sekali, dah pun siap. Mari kita angkat, kita makan. Jom.
padu. Cedok udang. Macam ni. Sekarang masalah tertinggal. Sudu pula tertinggal. Payah tu sudu. Apa yang ada lah Okay, memang mantap. Meh. Saya makan bang. Oh. Mi udang, betul-betul penuh udang. Banyak makan banyak lagi, sudu tak ada. Ada bau mama sedap. Macam ni kita masak arah sudu tak ada, pakai tangan lah. Uish, memang padu. Makan tu pakai mata. Ni tahu. Oh. Sepong tu. Memang terbaik. Alhamdulillah. Makan pakai mata Mata. Oh, banyak. Ni mantap lah. Kalah mamak kan. Semua telur tertinggal dengan sudu. Ini mamak pelita pun kalah ni. Mantap panas Berasap. Mama sedap. Biasa orang makan mie ni menggunakan sudu, tapi kita menggunakan tangan. Tapi lain macam sedap. Gerpu tu. Bocor. Macam mi Bandung pun ada. Mi Hailam pun ada. Mi Hailam pun ada. Mi Bandung tak, mi Hailam. Jo, kau makan dulu biar abang buat. Kau rasa. Tengok pergi dia. Memang pergi lah. Sampai. Sampai. Lebih kurang macam mi udang, mi Hailam lah. Sebab telur kita tak ada. Dah masam-masam. Memang sampai. Putus manis juga manis daripada udang sebab udang banyak. Sampai. Serius memang padu. Memang jadi tak dapat lah. Dia manis-manis. Lepas tu dah masam-masam. Pedas-pedas. Tengok. Panas. Panas ya. Panas Mat. Panas. Kau boleh makan. Tapi memang sedap. Ini kalau ada garpu sedap. Okey, kita makan dulu. Sekejap kita sambung mancing. Okey, kita akan sambung memancing setelah makan dan berehat. Kita nak turun memancing semula. Panas. Bila perut dah kenyang, nak sambung pun rasa macam malasnya. Boleh tertidur. Siapa mancing kat Pulau Indah, kat Pulau kat Selat ni, kalau time hujan tu ribut, boleh berehat rumah ni yang tempat sangkai ikan ni. Okey, jom kita mulakan misi untuk kita memancing di belah petang ni pula. Jom. Okey. Kita akan memulakan semula untuk aktiviti memancing di belah petang. Waktu lebih kurang dalam pukul 2.30 macam tu. Memang cuaca agak panas, berdenting. Air kat belakang memang nampak cantik. Kita nak pergi spot gelama lah. Kita nak mancing ikan gelama, ikan tanda kalau ada lagi. Kalau tak ada mungkin spot terakhir kita main kat bawah tengok macam mana. Apa pun, untuk trip hari ni memang banyak yang manis-manis lah. Banyak yang best-best. Ada tanda, ada gelama, ada pari, ada tebal pipi. Ini yang paling biasa kan. Bila start tak hidup. Ikut dulu. Pertama ni memang nampak saya baru baling. Dah naik dah.
makan. Ini memang pantang paling memang kan. Aduh. Ni balik makan. Alamak, poket dah. Alamak cetek. Kalau panas tapi memang seronok mancing kat sini. Padu. Tengok. Bubuk punya padu. Ni kalau pakai 2 joran balik makan. Nampak saiz mantap. Memang padu lubuk rahsia. 3 sama. 3 sama. Kita akan tukar spot terakhir sebelum kita balik. Nanti kita tunjuk hasil yang kita mancing dekat pot ikan gelama tadi. Memang banyak. Balik makan. Kita akan main dekat tepi-tepi tiang lah. Kalau ada, kalau tak ada kita boleh balik. Tapi untuk hari ni memang best. Trip yang santai-santai, relax. Kita akan mancing kat bawah ni. Kat rantai dia apa? Tapi air laju ni. Kat rantai tu. Air laju. Lagi rantai tu. Boleh lah tepi sana. Baru laju lah. Kita main sebelah sana. Ni air laju sangat. Boleh tali. Okay, kita tengok hasil yang kita mancing tadi dekat lubuk ikan gelama. Apa tali tu? Penuh ikan gelama. Memang banyak. Nampak dapat gerut-gerut guys. Oh, ini besar ni, besar ni. Ini kalau tak jenap ni. Oh, tempat pipi. Oh, size. Mantap sekali. Oh, memang cantik tempat pipi ni. Bukan dalam. Oh, mantap. Oh, dia ni diam. Ikan apa? Ada bau cerita tadi. Oh, cerita kantor ya. Aduh, kau banyak lihat Kantor ni. Alah, hai kenapa tu? Ada punya video. Aku pun panci, babe. Oh. Aku pun panci. Kau tahu pancing aku. Anak dia makan. Aku tak nak tidur kalau tak makan. Ini gambar dia memang sasas. Kalau petang ni gambar dia memang sasas. Ini gambar ni. Saya buat baik ni. Balik, goreng, tak kicap. Gambar kalau yang baru-baru memang sedap.
Ikan apa lah, bukan ikan lama, ikan apa je. Yang baru-baru ni memang sedap. Orang kata lama tak sedap. Weh, lama mahal sekarang. Lama mahal. Balik, goreng. Tak kunyit, tak garam sikit. Tak kicap, nasi panas-panas. Taruh sambal, cukup. Cukup. Memang best. Dari pemancing dekat Selat Port Klang. Tidak ada ikan kerama, tidak ada tebal pipi, tidak ada ikan tanda. Duri kita tak kira lah kan. Cuma kita tak masalah hasil tangkapan kita, nanti kita boleh bagi. Seorang sikit. Maka kita berjumpa lagi. Belum pergi belum. Kita nak tengok hasil tangkapan kita. Total je lagi. Sebelum balik kita tengok dulu hasil memancing hari ni dekat Selat Port Klang. Wih, banyak juga. Tengok tu. Hasil dekat 7-8 kilo dia. Saiz gambar dia. Ya, ni kita tengok nak pusing tu. Kita tanda ke. Cuba pipi. Buat tubuh. Ada segar-segar ni. Tengok baru. Bari. Buang air dia. Boleh buang air. Tu acak pilih lah ikan apa nak buat balik. Tak baru kita bagi-bagi semua. Sama-sama rata. Apa tak lekat apa? Memang mantap sekali. Abang mesti rubuk padu. Okay, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua follower-follower saya, kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang selalu tengok video-video saya kan. Cuma kata orang tu, hari ni kita tak ada masak hasil tangkapan ikan kita. Kita masak mi macam mi hailam lah kan. Mi goreng basah, tapi sedap, memang sedap. Memang padu. Okay, kita nak bagi-bagi ikan ni. Lepas tu saya pun nak balik, letih. Alhamdulillah, terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi di episod-episod akan datang bersama saya, Ju Aziz, dalam konten saya dekat YT. Jangan lupa komen kalau ada lubuk menarik, idea-idea yang menarik, apa semua, beritahulah. Mana tahu ada masa, boleh saya datang tempat korang. Sama ada kita pergi mancing ke, saya datang rumah, kita masak-masak, makan ramai-ramai, santai insyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.